Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Nur Ayuni binti Kamaruzahan, guru perpustakaan dan media dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis, ingin berkongsi sebuah buku yang sangat dekat dengan dunia kita sebagai seorang guru dan juga sebagai manusia, iaitu buku bertajuk The Human Complex, karya Zamir Mohideen dan NHM. Buku ini bukan sekadar sebuah bacaan ringan, tetapi merupakan refleksi mendalam tentang kerumitan manusia dari segi emosi, pemikiran, konflik dalaman serta persoalan tentang makna kehidupan. Penulis membawa pembaca menyelami sisi manusia yang sering kita sembunyikan di sebalik senyuman, tanggungjawab dan rutin harian. Antara kekuatan utama buku ini ialah cara penulis mengupas hakikat bahawa manusia tidak pernah benar-benar hitam atau putih dan kita dibentuk oleh pengalaman silam, trauma, harapan dan ketakutan serta kecelaruan emosi dan konflik dalaman adalah sebahagian daripada proses menjadi manusia. Penulisan dalam buku ini bersifat reflektif, ringkas tetapi mendalam, seolah-olah mengajak pembaca berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri. Adakah aku benar-benar memahami diriku dan orang di sekelilingku? Sebagai guru, kita berhadapan dengan pelajar yang datang dari latar belakang berbeza, membawa emosi dan beban masing-masing. Buku ini mengingatkan saya bahawa tingkah laku pelajar sering lahir daripada konflik dalaman dan setiap pelajar menyimpan cerita yang tidak kita ketahui. Empati juga adalah kunci utama dalam mendidik dan bukan sekadar disiplin. The Human Complex, buku ini secara tidak langsung mengajak saya untuk menjadi seorang pendidik yang lebih berperi kemanusiaan, memahami bahawa tugas kita sebagai guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing jiwa. Antara pengajaran penting daripada buku ini ialah kepentingan refleksikan diri dalam kehidupan dan selain itu, kesedaran bahawa kelemahan bukan kegagalan tetapi sifat manusiawi. Sebagai penutup, ingin saya simpulkan bahawa The Human Complex ialah sebuah buku yang ringkas dari segi bahasa tetapi besar dari segi makna. Ia sesuai dijadikan bahan baca refleksi untuk guru, terutamanya dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menggalakkan kita semua untuk terus membaca, berfikir dan memahami manusia, terutamanya pelajar kita sendiri. Sekian, terima kasih.